Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton. Kembali lagi kita dalam pengembaraan bersama iRobotik, robot berautonomi dengan kecerdasan buatan. Pada episod kali ini, kita akan melakukan objektif ketiga iaitu pergerakan lanjutan iRobotik. Untuk objektif kita pada hari ini, robot akan melakukan 8 pergerakan lanjutan di mana iRobotik akan bergerak mengikuti garisan. Antara pergerakan lanjutan bagi iRobotik termasuklah sisi kanan iaitu sideways right, sisi kiri iaitu sideways left, sirong kehadapan kanan iaitu diagonal forward right, sirong kehadapan kiri iaitu diagonal forward left, seterusnya sirong ke belakang kanan iaitu diagonal backward right, sirong ke belakang kiri iaitu diagonal backward left, kemudian drift ke kanan dan akhir sekali drift ke kiri. Klik pada menu Events, selectkan blok when iRobotik starts. Kemudian, klik pada menu Basic, gabungkan blok Robot Repair. Seterusnya, gabungkan blok Motor Tuning, setkan movement kepada default, FR kepada 0, FL kepada 0, RR kepada 0 dan RL kepada 0. Klik pada menu Events, seletkan blok After iRobotik Starts. Klik pada menu Basic, gabungkan blok Advanced Movement, setkan direction kepada sideways right, speed kepada 50 dan duration kepada 1000. Seterusnya, gabungkan blok stop movement dan setkan duration kepada 3000. Hasil dari dua blok ini, iRobotik akan melakukan pergerakan sisi kanan selama 1 saat dan berhenti selama 3 saat. Duplicate blok advance movement dan blok stop movement di bawah blok stop movement. Setkan direction kepada sideways left, speed kepada 50 dan duration kepada 1000. Hasil dari dua blok ini, iRobotik akan melakukan pergerakan sisi kiri selama 1 saat dan berhenti selama 3 saat. Duplicate blok advance movement dan blok stop movement di bawah blok stop movement. Setkan direction kepada diagonal forward right, speed kepada 50 dan duration kepada 1000. Hasil dari dua blok ini, iRobotik akan melakukan pergerakan serong ke hadapan kanan selama 1 saat dan berhenti selama 3 saat. Duplicate blok advance movement dan blok stop movement di bawah blok stop movement. Setkan direction kepada diagonal forward left, speed kepada 50 dan duration kepada 1000. Hasil dari dua blok ini, iRobotik akan melakukan pergerakan serong ke hadapan kiri selama 1 saat dan berhenti selama 3 saat. Duplicate blok advance movement dan blok stop movement di bawah blok stop movement. Setkan direction kepada diagonal backward right, speed kepada 50 dan duration kepada 1000. Hasil dari dua blok ini, iRobotik akan melakukan pergerakan serong ke belakang kanan selama 1 saat dan berhenti selama 3 saat. Duplicate blok advance movement dan blok stop movement di bawah blok stop movement. Setkan direction kepada diagonal backward left, speed kepada 50 dan duration kepada 1000. Hasil dari dua blok ini, iRobotik akan melakukan pergerakan serong ke belakang kiri selama 1 saat dan berhenti selama 3 saat. Duplicate blok advance movement dan blok stop movement di bawah blok stop movement. Setkan direction kepada drift right, speed kepada 50
dan duration kepada 1000. Hasil dari dua blok ini, iRobotic akan melakukan pergerakan drift ke kanan selama 1 saat dan berhenti selama 3 saat. Duplicate blok advance movement dan blok stop movement di bawah blok stop movement. Setkan direction kepada drift left, speed kepada 50 dan duration kepada 1000. Hasil dari dua blok ini, iRobotic akan melakukan pergerakan drift ke kiri selama 1 saat dan berhenti selama 3 saat. Akhir sekali, sambungkan iRobotic dan muat naik program. Adakah iRobotic anda berjaya melakukan 8 pergerakan lanjutan? Jika ya, syabas dan tahniah, anda berjaya melengkapkan objektif ketiga. Semoga anda terus bersemangat untuk meneruskan pengembaraan bersama iRobotic, robot berautonomi dengan kecerdasan buatan. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih dan selamat maju jaya.